Kelima ni menerangkan bahawa tabiat pelajar senior memarahi atau menegur secara keras adalah biasa dalam dalam asrama. Tapi memarahi atau menegur ni di kalangan kawan-kawan pelajar asrama. Pelajar junior dianggap mesti melalui pengalaman tersebut kerana mereka sebagai pelajar senior sebelum ini juga mengalaminya. Saksi ini rapat dengan kumpulan pelajar Circle 19, iaitu 19 orang pelajar yang sering melakukan aktiviti bersama. Saksi juga ada memberi keterangan bahawa kata-kata kasar seperti bodoh, sial yang digunakan oleh salah seorang ahli Circle terhadap Zara adalah bersama kawan-kawan. Saksi ini juga ada mengambil inisiatif untuk mengenal pasti guru yang merampas telefon bimbit seorang pelajar pada pagi kejadian, iaitu 16 hari bulan 5 2027. Pelajar yang dirampas handphone ni adalah ahli dom Zara. Kenapa dirampas? Kerana penggunaan telefon tidak dibenarkan di asrama. Saksi itu juga menegaskan bahawa Zara seorang pelajar yang ceria, ramah dan tidak menunjukkan tanda masalah mental atau tekanan emosi sebelum kejadian. Itu saksi kanak-kanak yang kelima. Secara ringkasnya, saksi kanak-kanak kelima ni menerangkan bahawa tabiat